Pendedahan bukti terbaru kes Zara Khairina Mahathir. Cukup seram dan mengerikan proseding inkuest Zara hari ini di Mahkamah KK Sabah, Pakcik Makcik Oto Arung. Buat kali pertama, ada seorang saksi baru memaklumkan kepada mahkamah bahawa Zara sudah lama menjadi sasaran utama kepada pelajar senior di sekolah itu. Ya, ini adalah petunjuk baru terhadap skandal saga kematian misteri Zara Khairina Mahathir. Seorang saksi kanak-kanak yang tinggal di blok Rabiatul Adawiyah, Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah, bersama Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir memberitahu hakim terdapat pelajar senior tingkatan 4 yang sudah lama Zara. Saya ulang, Pakcik Makcik Oto Arung. Seorang saksi kanak-kanak yang tinggal satu blok asrama dengan Zara mengaku depan hakim hari ini bahawa Zara Khairina Mahathir sudah lama jadi sasaran senior di sekolah itu. Adakah ini petunjuk kepada kes buli